Hello, Assalamualaikum guys. Dr. Amal dari Klinik Julia. Ada seorang pasien datang dengan masalah sakit telinga, tak dengar for about 2 bulan, 2 tahun dan off sakit. Kita tengok dia punya earwax sudah keras macam batu dekat dalam ni. So kita terus guna alat untuk remove earwax lah. So teknik dia mula-mula kita akan keluar, kita ambil sikit-sikit carefully, kita keluarkan bahagian yang keras di bahagian depan tu sikit dan kita tarik. Bagus alat ni sebenarnya kan. Siapa first time actually ada banyak alat lain, tapi tu nampak tu terkeluar satu chunk yang besar dekat depan earwax tu. Tapi banyak lagi kat dalam. Kita tarik slow remove jangan bagi luka. Dapat lagi satu seketul yang agak besar juga. Cuba tarik guna alat lain tapi tak best. Guna balik alat yang sama, carefully, slow kita tarik. Dia dah melekat dekat gegendang telinga. Sikit tarik. Tu dah keluar sikit lagi. Dan dah nak habis dah. Ada lagi rupanya yang besar. Ambil, ada lagi yang keras besar. So at this point, tu last kali yang besar. At this point actually patient dah mula dengar. Kalau tengok dekat belakang tu, dia ada merah dan ada macam mirror cermin dekat belakang tu. Itulah gendang telinga dia, masih lagi intact, a bit remodel belakang. Dan selalunya lepas kita remove ni, kita dah clearkan semua, kita akan nampak belakang tu akan ada merah dan infection lah. Okay, ni yang antara yang kita dapat tangkap. Actually banyak lagi, ni yang keras lah. So kalau ada masalah boleh datang di Klinik Julia.